antara yang okay, van untuk kami blanket sudah sampai. Okey, kami pun nak membawa barang-barang kami untuk turut naik ke dalam van Seniman Malaysia. Okey, ni antara pelakon yang ada juga. Jadi berkata macam Rashidah Baba, tapi ni bukan Rashidah Baba. Ini Zuraimi Kasim. Masing-masing berada. Okey, kita akan menaiki event Seniman Malaysia. Okey, sekarang beg kami artis nak bawa. Nampak tak? Kami letak beg kat situ. Selalu tu orang kata artis pegang beg kami. Tapi kali ni beg kami. Artis pegang beg kami tadi. Nampak dia pegang tu, nampak? Dah tahu artis. Terus bersama pegang beg dalam. Jom. Okey. Yang belakang boleh naik dah. Dia duduk belakang kan? Balik sibuk. Duduk belakang. Okey. Mat. Aku ingat border dia lah Mat. Okey. Perasan Mat. Kami nak naik tu van. Tengok dia masih sini saya. Seniman. Okey. Van Seniman ya. Kami nak naik van Seniman. Jom kita naik van Seniman. Siapa yang ada di dalam ni kita lihat. Bukan Okeylah, kami nak bergerak dalam situ. tak. Sama yang lain di dalam van Seniman. Artis kat belakang. Sebab daripada kami dalam kami kat anak tak sayang. Kalau bunda ambil Ibu bunda. dia biasanya jangan Patah balik. kami kami dah satu empat itu. Pusing tadi tu. Sampai mak anak ada tinggal jangan langkah atau sikit terus kemudian tanam nasi kita tak ada Lepas subuh tadi anak pergi dengan kau. dan nantikan kita punya percutian ni negeri Pahang. Pahang dari Saya kawan saya sebab okeylah. Sebenarnya kata ada selalu. perjalanan saya.